Sebab dia dah kena kecap kat Sabah. Sebab kononnya dia timbalan presiden, tapi dia tak buat apa-apa kat Sabah. Dia just datang, diraikan bla bla bla. So, bagi pandangan aku, teori aku adalah, kau setuju tak kalau aku cakap, dia sebenarnya nak selamatkan Nuriza daripada dia kecap je sebenarnya? Dia tu Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim lah. Secara jelas, untuk melihat bahawa kenapa orang keluar PKR, sebab pemimpin dah tak ada. Nak angkatkan susuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tubuh orang dah rasa disappointed. Dan nak angkatkan timbalan presiden, itu anak dia sendiri pun disappointed. Bagi aku kan, Dia foresee Anwar collapse, Izzah akan collapse. So the next in line is Amiruddin Syari. So I will take over the presidency of PKR. Kita dapati 80% yang lihat channel ini tidak subscribe channel ini. So kita mohon untuk kawan-kawan semua untuk subscribe channel ini. Kerana subscribe tu percuma, tidak perlu bayar apa-apa. Jika anda subscribe channel ini, dapatlah kita panggil tetamu yang lebih mantap atau lebih special atau lebih berwibawa untuk ulas isu-isu politik, isu semasa dan juga isu dasar. Dan dapatlah sama-sama kita tambah ilmu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam Selayan Jawab episod 69. trademark. Ada satu tu. Aduh, aku lupa lah. Let's go! Meh, aku nak kau buat pula, Meh. Tak. Aku tak Buat Meh. Buat lah, Meh. Bapak Tak support bapak lah benda. rambut uban ni. Sorry lah, korang tua kan. Korang Meh, belum kompak. Let's go. Let's go. Aku dengan Bobo. Let's go. Tak payah ambil bergaruk tu. Biar ada orang suka tu. Okay, menarik. Komen kata suka tu. Okay. So kita akan bincang isu politik kak. Yeah. Dua topik politik yang menarik untuk episod kali ni. Satu berkaitan dengan kakak Amir yang dah bukan pengarah pilihan raya. Pengarah pilihan raya PKR lah. Bukan Banyak dia tu lah. kakak kau, Meh. Amai. Kakak kau, abang kau, Pakcik dia ada. pakcik kau. Ramanan dengan Krishnan. By kita record podcast ni, korang dah tahu kot aku punya stand macam mana. Based on baju lah. Oh. Ada sebab dia pakai baju tu. Tak adalah. Okay, satu lagi kita berkaitan dengan satu peluncuran. Oleh Hamzah Zainuddin berkaitan dengan riset. Aku confused ni gerakan baru ke NGO? Peluncuran tu PKR dia tak pakai. Anwar je pakai. Anwar. Pelancaran. Mana ada, tapi bukan ada yang semua orang boleh guna lah kan. KJ pun pakai. KJ Peli je. Okay. So riset ni dia bukan dia bukan parti politik nama riset. Dia just gerakan. So dia NGO Dia lah. macam Ayuh Malaysia. Macam tu lah. Dia macam hero. Hero. Damai. Damai silap. Dia macam apa benda? Faham sih ya. Okay. Aku rasa kita pergi pasal pengambilan raya. Aku rasa penonton kita agak suka berkaitan jika kita semban berkaitan dengan PKR ni. Sebab follower kita, aku tengok YouTube pun analisis tau. Kau tahu siapa yang tengok YouTube kita? Siapa? Dari umur mana? 63 ke atas, bye. 63 ke atas? 63, umur 63, 53% yang tengok channel kita. Lebih separuh. Lebih Umur separuh. 60 ke atas. View kita kan lepas kan 38,000 kan view. 53% daripada 38,000 tu umur 63 ke atas. Umur mak aku tu. Kau bayangkan lah, kita famous di kalangan orang tua. Okay. Aku rasa kita kena Gen Z kan lah. Gen Z kau tahu kan berapa? 8%. Kena Gen Z kan 8% Gen Z umur 25 hingga ni tidaklah YouTube tidak kira Gen Z lah. YouTube kira umur lah kan. So umur 25 hingga 32 8%, umur 18 hingga 24 Bro, 3% 3% je? 3% je aku tu. Berapa? 18 hingga 24? 8%, 3% je aku. Ya Allah, apa sebab tu aku buat trademark let's go. Lepas ni aku rasa kena buat thumbnail yang agak Gen Z sikit lah. Aku rasa kita kena bincang-bincang benda-benda Gen Z sikit. Game ke, Pik? Kau pun ada channel game, Pik? Game. Kau pun ada channel game? Kita kena sembang pasal game sikit. Game aku rasa kena buat channel baru lah. Channel baru? Ini biarkan ini jadi Okay, channel internet. Amir tak suka main game. Kau tak suka? Bini tak bagi. Agak-agak lah. Okay, game apa kau main? Cerita kat aku. Aku main PES. Allah, Bola zaman bila? Bukan. PES pun tak ada dah sekarang. Bukan. Zaman korang kau main benda-benda yang baru lah. Aku still lagi ada influence PS. PS tu Kalau aku sebut Dota kan kau cakap hidup zaman dinosaur. Ya, aku main Dota. Tapi PS tu itu bukan game. Itu device.
Tak, aku still main PES, aku still main FIFA, aku still main ML, aku still main PUBG. Okay, kau main 3 hero, kau main apa? Laila, Nana kadang aku main Okay, lagi? dengan Moskov. But Okay. aku pro marksman. Okay. Lane aku Nana bukan marksman. Nana bukan marksman. Dan Nana magic. Nana mage lah. Tapi Nana tu kadang-kadang je lah. Tapi mostly aku akan main marksman dengan satu lagi Sun. Kalau fighter aku main Sun. Oh, okay. Okay, betul lah. Okay, lepas lah. Okay, kau nampak aku macam hidup zaman dinosaur ke apa? Tak tahu gitu. Terus tahun je. Tak ada test je. Test je. Tak jadi risau mak rambut kau kat sini putih, kita orang hitam lagi. Okay, apa kita bincang pasal ni. Jadi aku share analisis YouTube tadi. So aku nak pergi pada Kakak Amir, pengambilan raya. So aku tak terkejut statement yang dikeluarkan oleh Parti Keadilan menyatakan bahawa Amiruddin Syahri sebagai ganti pengambilan raya PKR. Itu statement tu aku tak terkejut pun. Dan aku baca waktu tu aku tengah santai sambil tengok TikTok. Maksudnya aku tak terkejut. Ya Allah. Tak ada macam tu. Sebab aku dah rasa aku dah boleh agak Kakak Amir Nurul Izzah akan memilih jalan itu. Aku tak tahu apa sebab dia. Dia dengan Tuhan je tahu apa sebab dia. Tapi kita boleh anggalkan apa sebab dia. Tapi aku tidak akan menjadi seorang halinujung untuk menceritakan benda yang anggaran-anggaran ni. So aku lepas kepada dua host kita, Syuk dengan Amir. Aku pergi kat Amir dulu. Amir buat politik yang suka sembang ni. Amir memang suka sembang. Senang betul Afiq buat job Tak ada. Aku dah tukar tempat. Aku tukar tempat sebagai moderator sekarang. Nampak setting pun moderator. Okay. Tak, dia podcast tak ada moderator, Bi. Betul ke? Podcast dah sembang. Ya, aku sembang lah. Aku sembang. Aku rasa kita kena complot. Aku open discussion Okay, kita. okay. That is punca kenapa Kakak Amir Nurul Izzah dan Bapak Tiri Amir Anwar Ibrahim gurau dah. Aku gurau ni. Memang party family kau ke? Parti family dia orang, bukan family aku. Aduh. Aku tak ada kaitan. Tapi yang dia lantik tu adalah kembar Amiruddin Syahri. Oh ya doh. Muka sama tu. Kalau kau berdiri sebiji Ha. Tapi dia dah kurus lah. So tak nak dah Belala. nanti makcik kita umur 63 malam kita. Bila nak start kan? Nah, so apa? Pertama sekali, pandangan aku sebagai seorang yang bukan lagi ahli PKR, Woi, aku declare terus Woi, episod lepas baru dia tiaw kita. Episod lepas dia tiaw kita. Episod sebelum ni dia petikai kita. Orang ni ada masa depan ke apa semua. Dia announce lah sekarang. Dia keluar. Kau tinggalkan abang kat kau. Okay, tak apa, teruskan lah. Okay, tu dah tiap. Okay, sebagai bekas ahli PKR yang melihat perkembangan baru dalam PKR, aku tak pelik satu sebab kita tengok selepas pemilihan PKR, battle paling besar yang ada adalah PRN Sabah lah. Kan? So kalau kau tengok yang bergerak akar umbi adalah Amiruddin Syahri lah. Sebagai dia bukan pengarah pilihan raya, dia pengarah operasi. Tak silap aku lah, dia bukan pengarah pilihan raya. Pengarah pilihan raya masih lagi Nurul Izzah dengan Saifuddin. Untuk Sabah. Untuk Sabah. Masa untuk Sabah. So dia pengarah operasi. So segala resource, segala manpower digerakkanlah oleh Amiruddin melalui dia punya jentera lah. Ahli ataupun jentera dia dan yang ada dalam Selangor lah, dan dibantu cabang-cabang lain. Tapi kehadiran Nurul Izzah untuk memimpin gerakan tu, macam mana kalau kau compare waktu PRU 2022, which is kalau kau tengok yang ke depan adalah Rafizi lah. Yang sebut benda ni adalah Rafizi. Yang memimpin gerakan semua adalah Rafizi. Yang buat PC semua Rafizi. So sebagai pengarah strategi dan juga timbalan presiden ketika itu, Raf memang ke depan lah. Tapi bila kau compare PRN Sabah, bila kau ada pengarah strategi 2 orang dan kau ada timbalan presiden, tapi yang bergerak adalah naib presiden merangkap pengarah operasi saja, is something wrong dari segi hierarki dan juga kuasa organisasi. Yes. So dan efek dia memang belanda teruk lah. Memang kita dekat PRN Sabah pun, sorry, not kita, tersasul. Mereka dalam PRN Sabah pun 31 kursi je. So mungkin itu orang kata apa, postmortem yang dibuat oleh PKR. Mungkin mereka nampak, ya, untuk next PRN Johor, kita kena letak Amiruddin Syahri sebagai pengarah pilihan raya. Satu, dia ada manpower. Kedua, dia ada resource. To be pengarah strategik, pada pandangan aku, selain daripada otak, kau kena ada resource dan juga manpower. Which is Raf
Rafizi dulu dia boleh buktikan benda tu sebab dia boleh gerak ayuh Malaysia apa semua. So dia ada manpower. Izzah manpower dia siapa? Ramai. Dia Benti Anwar Ibrahim. Binti Anwar Ibrahim tak menjamin kau ada kekuatan jentera Tapi penuh. kau Tak- tak rasa tak ke boleh kalau deny. dia menang pemilihan tau. No. Dia menang pemilihan timbalan Ya, presiden. dia So, menang, maknanya dia menang. manpower dia Tak, dia, adalah dia hati. menang. Tak, Cuk, kau kena faham. Dia menang timbalan presiden PKR. Ya, betul, aku tak nafikan. Tapi kalau kau tengok reality on the ground, kalau contohlah Amiruddin datang dengan Izzah datang, budak-budak ramai kat belakang Amiruddin. Kau budak-budak lah, ahli ramai. Izzah siapa je ada? Aku hampir nak sebut satu nama. Apa Nadia? Ya, ada Nadia je lah. Kan? So, Nadia tu kaki repost. okay, so yang ada pun Nadia, yang tukang ambil gambar tu je lah. Tapi the whole manpower yang betul-betul faham, yang boleh kata boleh buat kerja jentera dekat bawah ni, budak-budak Amiruddin lah. So, Lagi ofensif lah kan kita. Dia boleh lagi ofensif sebab dia ada manpower. ya, lah. betul. So untuk nampak PKR dan PH nampak lebih agresif dalam PRN Johor, kau perlu someone leader yang agresif dan ada manpower. So that's why Amiruddin diletakkan sebagai pengarah pilihan raya, which is bagi aku first time dalam PKR ada pengarah pilihan raya yang bukan timbalan presiden. Dari segi hierarki pun tak berapa tepat sebab the only one yang boleh memberikan kata akhir adalah presiden hasil perbincangan dengan timbalan presiden. So bagi aku tu satu benda yang pelik lah. Pertama. Kedua, sebenarnya aku nampak ni adalah satu silent protest daripada Nur Izzah. Okay. White agak teori agak liar sikit lah. A silent protest kalau kau perasan selepas habis pemilihan, Izzah senyap. Dia muncul pun buat trust dan senyap balik. Now dia tak memegang sebagai jawatan pengarah strategik lah. Kenapa aku kata silent protest? Sebab maybe sebab dia cuba, kalau to be fair to Nur Izzah, dia cuba bersuara isu Azam Baki. Dia cuba bersuara. Tapi and also dia pernah turun masa, aku tak ingat lah, ada satu yang Malaysian Bar buat rally depan. Itu Dia datang isu je. pemilihan hakiman dia datang. Dia datang. So means like dia cuba untuk bercakap tentang isu tu. Kita tak tahu apa berlaku belakang tabir. But for me, mungkinlah pada pandangan aku, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh buat apa. So kalau kau dah hold aku pun dah tak ada manpower. Buat apa aku being active as a timbalan presiden? Tapi kenapa dia memilih untuk silent protest? I mean, kau ada Bukan pilihan. tindakan yang bijak lah bagi aku Kau ada sebenarnya. banyak pilihan. Kau boleh keluar parti. Kau Yes, boleh openly betul. cakap apa, I tak agree dengan you. Yes, betul. For me satu mungkin sebab bintinya lah. Kedua, bagi aku dia sedar diri kot sebab dia dah tak ada manpower. Tak main Sebab jawapan kau kena faham satu tau. Dalam PKR sekarang ni, kau letak Nur Izzah tu ke tepi, Amiruddin adalah nombor 3. Bawah-bawah tu semua budak siapa? Kebanyakannya. Apa? Naik. Bekas kartel, and also kalau kau nampak banyak sebenarnya geng-geng damai ni adalah yang menggerakkan adalah bekas-bekas kartel and geng-geng Amir lah. Kan? So Izzah dia sedar diri kot. Mungkin dia dah tak ada manpower and maybe ada something internal yang berlaku dalam PKR. Maybe berkaitan dengan Farhaj ke macam Rafizi dedahkan. But at the end Nur Izzah dia sedar diri yang dia tak mampu untuk lead, and the best way is silent protest lah. Sebab maybe kalau kau letak diri kau dalam kasut Nur Izzah, Anwar is bapak. No matter what, dia tetap bapak lah. Kalau kau cakap dia silent protest, sorry aku ni. Kalau kau cakap dia silent protest, kita pun boleh tengok yang waktu pemilihan PKR yang lepas, dia macam, kalau kau perasan lah, riak wajah Nur Izzah sendiri, lepas menang tu macam muka dia macam a bit pucat semua kan. Kalau betul dia nak buat Itu protes, kau berlakon. aku tak tahu lah berlakon ke tak lah. Sebab tu aku cakap, kalau dia berlakon, kenapa nak silent protest? Protes lah betul-betul. Maknanya Tak. ni pun berlakon jugalah. Aku rasa kalau if dia Aku faham apa maksud isu. Faham tak? Okay. Kalau kau nak betul-betul protes, kau nak keluar PKR, maybe mungkin, aku tak tahu it's a valid reason ke tak, but for me, the another reason is bapak kot. Tak, aku pergi macam ni. Point Amir. Aku nampak macam Amir. Kena check akaun Amir. Takut dia transfer dari Nur Izzah. Nampak backup. Aku explain, tak habis lagi. Sabarlah. Okay, kau habiskan. Aku tak habis kau nak potong. Amir, okay, tak payah potong. Tak payah potong. Komen. Okay, Syuk potong tak apa sebab Syuk bagi komen. Ni dah lah komen tak ada.
Sila Tenang buat job. Kau jangan kat bawah komen tu tengah sekarang ni macam Afiq tolonglah jangan kacau. Afiq tolonglah jangan kacau Amir kami. Afiq. Ramai saya. Dia dah merdeka. Dia dah merdeka. Kau kena Kena faham. poin itu kau. Dia dengan baju Okay. kuning dia. So silent protest tu bagi aku is something yang mungkin Nuriza cuba buat. Dan yang ketiga, yang paling besar sebenarnya bila dalam isu penukaran panglima perang ni, menunjukkan sebenarnya PKR dah hilang talent lah. The biggest problem is PKR hilang talent. Satu talent untuk lead. Kedua adalah if lah selepas Anwar Ibrahim, siapa yang akan lead PKR? Dah dapat Amiruddin. Yes. And then Amiruddin proof apa? PRN 2023 selama hampir guyup. PRN Sabah guyup. So apa yang tinggal? Apa Amiruddin nak proof? So ini peluang Amir. PRN Johor. Ini peluang Amir lah. Yes, last chance. It's either he succeed ataupun he fail. Tetapi The fail baby. Tetapi okay, kalau kau tengok di saat the only one yang boleh turn voters masa PRN 2022 dan PRU 2022 adalah Rafizi. Kau ingat Amiruddin boleh buat benda yang sama ke di saat PKR sekarang ada masalah? Dah masalah besar. Yes. Kau ingat Amiruddin boleh buat? I don't think so. So the future of PKR pandai-pandai fikir sini ya. So aku tanya kau. Adakah ini sebenarnya bukan peluang tapi menjerat Amir? Yes. Of course. So actually ini membunuh Amir lah. Kau nak sangat. Okay, sekarang ni kau ada budak. Kau ramai. Kan? Kau nampak diri kau ni macam ada chance to be the second man in dalam parti in future or the first man dalam parti as a president. Okay. Now, buktikan. Aku bukti kat Johor. Kalau bukti kat Selangor aku boleh terima. Dia orang bukti kat Johor. Johor bunuh diri tu. Dia orang Johor. Oh, itu mesej baik kan? Kau orang Johor kan? Kau membesar kat Johor kan? Kau tahu nature UMNO kat Johor macam mana kan? Sebab kau sebut dalam podcast kau membesar, kau kenal politik daripada dekat masa kau kat Johor. Kau tahu karakter UMNO Johor macam mana kan? So aku nak kau lawan. Bro, Kenapa? Aku nak tanya kau soalan. Kenapa Akmal Nasir masih MPP kan? Okay, Akmal Nasir masih MPP kan? Akmal Nasir ahli parlimen JB. Dan menteri. Dan ada pengalaman dekat JB. Dekat Johor lah as a whole. Kenapa Akmal Nasir tak dipairkan dengan Amiruddin? At least lah. Pengarah operasi Amiruddin. Kenapa pengarah operasi Azman Bidin tak selaku? Okay. Azman Bidin orang KL. Azman Bidin orang kanan Anwar Ibrahim. Support. No, kan. Teritori Azman Bidin orang KL. Pertama. Kedua, Azman Bidin okey lah. Apa parlimen Wan Azizah? Bandar Tun Razak. Okay. BTR tu memanglah kau orang lama kat situ lah. But kau pernah handle besar tak? PRN ke sebagai pengarah operasi ke? Tak pernah dengar nama dia. Tak pernah dengar nama kan? So, macam mana PKR nak menang? Sedangkan kau ada someone yang kau boleh gunakan. Syekh Akmal Nasir tapi dia tak gunakan. So, dia gunakan pair antara Amir dengan Azman Bidin. Pengarah strategik dengan pengarah operasi. Jangan lupa Amir pair dengan Safadin Nasution. Ya, Safadin Nasution tu kau nampak macam ada tidak yalah. Hidup ada tak ada pun tak guna juga. Okay. Kan? So, yang ada pun tinggal Amiruddin dengan Azman Bidin. Kan? So, macam mana dua orang ni boleh nak proof nanti dia orang boleh menang kat Johor, sedangkan dia orang dua ni Amir dah out kat Sabah, Azman Bidin langsung tak ada experience. So kau ingat PKR boleh stand a chance untuk PRN Johor? I don't think so. Ia memang total collapse. Ini namanya langkah membawa maut. Dia satu sorry je lah. Johor banyak parit, so memang nak bergerak ke parit ni. Macam kau cakap, okay, dia ada dua teori lah. Satu, kau nak bagi peluang terakhir pada jangan buat analisis Johor belum lagi. Yalah. Amin ni pengarah saya mahu pengarah. Okay, clear. Okay. Dia satu adalah kenapa kau nak bagi peluang terakhir untuk Amir. Satulah macam okay, kenapa mungkin benda ni boleh jadi sebagai peluang terakhir untuk Amir. Second is, teori aku adalah mungkin kau nak selamatkan Riza daripada keep on dikecam. Sebab kau sebenarnya dah foresee yang pilihan raya negeri upcoming Johor, lepas tu Melaka, Negeri Sembilan ke apa ke, PRU ke. So kau nak selamatkan anak kau daripada dikecam sebab dia dah kena kecam kat Sabah. Sebab kononnya dia timbalan presiden, tapi dia tak buat apa-apa kat Sabah. Dia just datang diraikan bla bla bla. So bagi pandangan aku, teori aku adalah kau setuju tak kalau aku cakap dia sebenarnya nak selamatkan Nuriza daripada dikecam je sebenarnya. Dia tu Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim lah.
Yeah, maybe there's some theory, tapi bagi aku it's a test. It's a test to Amiruddin sebab kalau kau pandang belakang lah kau pandang belakang selepas Amiruddin siapa yang tinggal? Meh, kalau aku jadi Amir Amiruddin, Amir jadi Amir. Kalau aku Nama jadi dah sama. Amiruddin Ha? aku takkan ambil meh. Ya, Itu macam kau tegak benang yang basah, memang tak boleh tegak dah. dia umpama tali gantung tu dah ada depan mata. Macam kata pepatah, macam telur di hujung tanduk, memang tak boleh dah. Ujung-ujung dah ni. So kalau aku jadi Amir, aku tak ambil, tapi aku tak ada alasan untuk tolak. Faham tak? If Anwar offer aku direct, aku ambil, dan aku nak bagi alasan apa nak tolak. Tapi dalam hati aku, ini kau nak bunuh aku ni confirm. Kau nak aku yang kena taik sebenarnya. Kau nak macam shoot cakap nak selamatkan anak dia. Macam mana Amiruddin kena dekat PRN Sabah? Ya, sedangkan Amiruddin dia bukan pengarah. Sedangkan masa tu dia tak announce pun penukaran ataupun dia maksudnya- joint venture ya, dengan betul. Izzah ke apa ke. Maksudnya yang buat kerja setengah mati Amiruddin, yang kena taik Amiruddin. Sekarang ni benda sama jadi kat PRN tau. Tapi Amiruddin dia still tak ada alasan untuk tolak. And kalau pandang belakang pun Amiruddin tak boleh tuding orang lain. Contoh, tak apa, dia ni boleh. Ramai Krishna boleh. Ramah haram jadah tak boleh lah. Tak, orang-orang kiri kanan Amir ni kau tak rasa dia advise Amir ke macam bos tak boleh ni bos. Oh. Ini Tapi Amir pun petak. Amir kata I think you nak kena tolak macam fokus. I think you kena fokus dekat Selangor. You conquer you Selangor je. Sebab I think katakan Johor dah royok. Melaka pun on the way nak royok. Tiba-tiba you nak pergi sana, tarnish you punya image. Datang sini tarnish you punya image. PRU nanti tarnish you image. Baik you fokus Selangor. You buat image on Hafiz. Selangor ni dah ada pelaburan bla bla bla. Dia claim semua kerja dia. Baik dia fokus kat Selangor. Baik dia clear? Ataupun sebenarnya teori aku banyak teori. Tak apa, silakan shoot. Ataupun dia macam Kita ada okay, fakta, tak ada ada arahan datang dekat Amir, kalau you nak kekal jadi MB Selangor, you kena prove you punya worth dekat parti. Go for pengarah pilihan raya, you lead semua PRN yang on the way ni. Itu pun teori yang mungkin jadi juga. Sebab macam kau cakap, Afiq, kalau kau jadi Amir, kau tak accept sebab kau rasa macam benda ni membunuh aku. Betul lah, memang benda tu membunuh dia, tapi mungkin dia macam analogi tali gantung. Kau tahu itu tadi gantung, tapi kau terpaksa letak juga sebab kau nak selamatkan orang kat belakang ataupun selamatkan jawatan kau yang lain, batch kau MB Selangor naik Selangor, naik Presiden PKR, Ahli Parlimen Gombak, image kau, ataupun dia nak readykan diri dia sebagai the next president. Dia nak prove worth dia, ataupun mungkin aku rasa lagi satu teori aku banyak teori malam ni. Sorry aku jadi teori analis. Tak apa, kita analisis. Dia sebenarnya dah foresee ataupun servis-servis semua dah keluar yang dia rasa macam PKR memang akan guyup. Tapi aku sebagai pejuang tulen yang setia, walaupun aku satu stage dengan Azmin waktu zaman kartel, aku setia. Dan walaupun on the way PRN, PRU, PRN bersusun yang dua kalah, aku setia dengan PKR. So lepas ni kalau Anwar Ibrahim tak ada, PKR ni aku punya, aku ada dengan PKR waktu jatuh, waktu bangun, PKR ni aku yang carry. So aku rasa dia nak develop diri dia sebagai the next reformist dalam PKR. Teori kau boleh dipatahkan dengan satu gelaran kepada Amir ni. Orang gelar Amir selamat. So Tapi jangan dia buat keputusan yang tak selamat untuk dia ni. Inilah keputusan tak selamat. Aku sini bukan keputusan, ni terpaksa. Tak. Okay. Aku faham maksud Syuk. Okay, bila kau cakap Amir selamat baru aku faham. Okay, Amiruddin memanglah, even ni dalam podcast dia sendiri kan, dia mengaku dia kata orang gelar dia Amir selamat sebab Podcast dia KS aku rasa. KS lah, sebab dia selalu play safe. And kau kena faham Amiruddin lah orang yang paling kau tak sangka dia boleh pergi naik ke atas. Selepas kartel jatuh lah. And orang paling tak boleh sangka ialah Amiruddin stay dengan PKR. Sebab dia always find a safe place to go. And now mungkin aku nampak dia foresee Anwar collapse, Izzah akan collapse. So the next in line is Amiruddin Syari. So I will take over the presidency of PKR. But I need to buy time. Kalah pun kalah. So aku rasa Tapi ni aku boleh tunjukkan yang akulah orang paling setia di saat PKR berkuasa dan saat PKR jatuh. To build resume lah sebenarnya. Yes. So that orang di bawah takkan macam, orang akan persoalkan kalau kau bagi kat Izzah first, isu nepotisme. Bukan orang parti persoalkan, ataupun bukan orang parti pun orang luar akan persoalkan. Second is kau kena build resume yang apa worth kau lepas MB sebelum kau jatuh, kau terus naik di Menteri Besar. Kau senangnya hidup kau terus jadi Menteri Besar semua. So worth dia adalah aku berhadapan dengan Sabah PRN, aku berhadapan dengan Johor, aku berhadapan dengan Melaka. So regardless of kalah kemenang semua negeri-negeri tu, dia dah boleh letak resume dia pengarah pilihan raya bersama Saifuddin Nasution. So aku rasa itu adalah boleh jadi keputusan terpaksa, boleh jadi investment yang high risk. Whether high reward atau tak,
Yelah kalau kau cakap mungkin Amir ni akan mewarisi PKR yang dah ruyuk, tapi Kostim akan mewarisi PKR. Parti yang ada identiti reformis lah, 98 apa semua, kau still akan mewarisi parti. So kau tengah build resume lah sebenarnya. Bagi aku dia tengah build resume. And okay, cuba bayangkan kalau orang PKR reply balik kita punya ni, dia cakap korang tak faham sebenarnya PKR tengah bagi tugas Izzah fokus untuk kuatkan trust kepada jentera, aplikasi trust tu kepada jentera, run aplikasi trust tu dekat jentera, manakala Amiruddin fokus kepada strategi pilihan raya. So maksudnya dua-dua ni berganding bahu untuk PRN Johor. And this formula kita boleh guna untuk PRU. Kalau korang, apa korang nak jawab? Aku jawab. Aku guna presiden PRN Sabah. Kalau kau nak cakap, yelah masa PRN Sabah, Amir dia jadi apa, pengarah pilihan raya? Bukan pengarah operasi. Pengarah operasi Izzah sebagai Pengarah pilihan raya. pengarah pilihan raya kan? Pengarah pilihan raya. Kalau aku guna presiden PRN Sabah, seorang sebagai pengarah pilihan raya, seorang sebagai pengarah operasi, argument kau, dua-dua tu patutnya joint venture. Buat sekali. Kerja-kerja apa semua. Tapi apa hasilnya? Bukan hasilnya. Apa gerak kerjanya pun tak tahu. Yang datang merasmikan announcement pengumuman calon pun Amir. Yang datang kempen apa semua pun Izzah aku tak nampak. Dia adalah datang beberapa kali lah. Itu je. So argument aku untuk patahkan argument kau adalah presiden PRN Johor lah. PRN Sabah lah. Tak ada pun. Tak jadi joint venture pun. Tak jadi bekerjasama pun bagi aku. Tapi kalau kau sudut ni, aku lihat benda ni dari sudut pandang aku tak nak setuju pasal Amir. Sebab kita dah tahu kesimpulan paling simple daripada discussion kita ni, Amir dah terjerat. Dah terperangkat dengan plan ni. Nak tolak tak boleh. Kena terima. Dah aku kena hadap semua ni. Tapi aku nak setuju pasal Izzah. Aku nak setuju pasal Izzah. Aku berpandangan Amir menyatakan tadi sebagai silent protest lah. Izzah. Amir punya point lah. Tapi aku Amir. Amir Aku punya, dah confused lah. Amir Samad. Bukan Amiruddin Syari, Amir Samad. Silent protest. Tapi aku nak sudut Izzah ni, aku melihat bahawa Izzah sebenarnya tak suka sebenarnya untuk ambil tanggungjawab. Sebab itu pandangan aku. Sebab apa? Sebab kalau dia betul-betul berani ambil tanggungjawab, apa Lincoln sekalipun, apa berlaku sekalipun, dia akan ke depan. Dia kena jawab. First, kenapa tu waktu pengumuman dekat Sabah, Fauziah yang umumkan. Bukan dia. Betul. Sepatutnya pengarah pilihan raya walaupun kalah pun dia umumkan. Macam mana Rafizi? Kalau PKR menang 12, dia paling ke depan. Yes. Itu aku nampak. Aku punya pandangan. Ini hasil penilaian anak muda yang cetek dari segi politik. Tapi ada otak yang Tuhan anugerahkan. So melihat dari sudut pandang itu, walaupun view kita 63, lagi berumur daripada kita, mungkin saya salah. Boleh komen kat bawah dan betulkan pandangan saya ni. Itu pandangan aku. Sebab aku rasa kalau dia betul-betul ambil tanggungjawab, kat Sabah dia stay. Dan kalau betul-betul dia ambil tanggungjawab, dia orang yang ada responsibility yang tinggi atau tanggungjawab yang jelas, dia dah umumkan apa plan dekat Sabah. Dan waktu dia umumkan trust system tu, aku dah nampak okey. Kau dah muncul. Kau dah muncul. Dah nak take over. Dah nampak macam nak ambil Tanggungjawab lah. Bukan tanggungjawab saja, nak pikul sekali benda tu. Nak ambil tugas lah. Macam kau nak punch card lah. Nak start check in lah. So macam check in mungkin. Baru nak start check in lah. Ya, betul. Clock in. Tapi kau datang statement macam tu, aku cakap Keputusan tu datang daripada Biro Pol lah. Of course, keputusan akan datang daripada Biro Pol Pusat. yeah. Di dalam Biro Pol, Anwar, SU, Naib ada, dan Timbalan Presiden. Ketua Penerangan lupa. Ketua Penerangan, Fahmi Fazin. So, maybe there was a suggestion daripada someone who have the highest authority to contain Izzah ke tepi, untuk selamatkan reputation, and seorang akan jadi kambing hitam. Tapi dia masih Pandangan pegang jawatan Timbalan Presiden. Yes, of course. Dekat Kongres Johor nanti nak sembang apa? Melaka ke Johor buat Kongres? Melaka. Hujung bulan ni. Dia nak sembang apa boh? Apa hati nak sembang apa hujung bulan ni? Walaupun PRN berlangsung pada tarikh yang hampir sama. So apa yang selaku Timbalan Presiden PKR nak jadi speech maksudnya speech utama dia? Apa?
Faham tak? Dia timbalan presiden, dia mesti ada satu speech utama dia. Satu topik yang untuk media pick up. Untuk media highlight kan. Apa benda sekarang ni? Kalau aku jadi ahli PKR dan aku respect mana keluar PKR ni, dan bukan di kalangan kita pun dah keluar. Yang lain-lain keluar. Sebab masalah kita keluar bukan sebab kita nak marah ke berontak ke sebab reform. Sebab kita rasa ada terlist sebab-sebab aku rasa sebab PKR punya kepimpinan dah tak ada. Kau dah tak tahu nak berpegang pada siapa. They lost the leadership. Yes, itu pandangan aku secara mudah dan secara jelas untuk melihat bahawa kenapa orang keluar PKR sebab pemimpin dah tak ada. Nak agakkan susuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tubuh orang dah rasa disappointed, dan nak agakkan timbalan presiden itu anak dia sendiri pun disappointed. Bagi aku kan, ini macam dia lari pada topik lah, sebab topik kita sembang pasal Pergerakan Pilihan Raya kan. Bagi aku, bukannya PKR tak ada talent. Bukannya PKR, ada argument banyak cakap PKR pernah ada talent. bukan. Maksud aku PKR ramai talent. Dan pemilihan PKR tu kononnya ada naratif yang mengatakan bahawa disebabkan pemilihan PKR itu dicatur dan sebagainya, kita kehilangan ramai talent. Bagi aku, kita memang kehilangan ramai talent. Tapi kita hilang lah. Tapi sebenarnya kita ada ramai lagi talent dalam PKR tu. Sebenarnya, bagi pandangan aku. Siapa? Isunya, Kami Muning. bagi aku Kamil Munim, Amiruddin, semua tu talent. Kau tak boleh nafikan benda tu talent. Kenapa Mazli aku Malik. sabar, aku tak bagi cakap. Okay, bagi Kenapa aku rasa sebenarnya bukan masalah talent pool. PKR memang banyak talent pool. Cuma isunya diorang ni dah hilang naratif yang diorang boleh jual. Tu je. Macam aku cakap, reason pertama kenapa aku masuk PKR adalah kerana diorang punya the gist of PKR sendiri, reformasi institusi, Nampak bijak. nampak bijak ataupun nampak orang kata idea-ideanya ramai, banyak. Cuma bila hilang semua benda tu, kau letaklah talent macam mana pun, kau letaklah Mahatma Gandhi pun dalam PKR, kalau naratifnya adalah naratif sekarang, talent macam mana hebat pun dia memang tak boleh carry. Sebab benda tu salah. Sebab jiwa kau memang dah tak boleh terpakai dengan apa yang PKR carry. So Amir sekarang ni, aku cakap kau, Amir mana? Amiruddin Syahri. Amiruddin Syahri sekarang ni, Saya tak terlibat. bagi aku dia ada image, dia boleh carry. Cuma dia terperangkap sebab dia kena carry PKR. Itu je. Dia kena carry PKR dan a group of cabinet, a group of people dalam PKR yang Free macam rider. Ramadan, macam orang-orang aku tak nak sebut, tapi macam Anwar Ibrahim aku sebut juga, yang banyak buat keputusan-keputusan Belanda. So sekalipun yang kau ada talent hebat macam mana pun, tapi benda yang kau carry pun tak boleh. Contoh macam kau sadar lah macam mana pun, tapi kalau berat beg kau adalah 1000 kilogram, kau tak boleh carry ke? Itu je bagi aku. Tapi at some moment aku kesian kat Amiruddin sebenarnya. Ya. Aku Dah 2 kali dia kena cuci tai. dan dia akan jadi kali ketiga nanti untuk Negeri Sembilan. Negeri Sembilan mungkin Amin kot. Ya. Mungkin Amin. Itu memang kawasan Amin. So Amin ambil tanggungjawab. Belum tentu. Anwar percaya Amin ke? Lah Amin kena game. Tak Anwar tahulah aku tak tahu. So aku faham Anwar ni pun dia nak kena nego dengan UMNO apa sebut. Amin ni macam sikit dengan UMNO lah. Tak boleh Amin ni. Amin ego. Dia macam Pokemon. Amin ego. Dia macam baling. Okay. Pikachu cover. Macam tu. Okay, clear. So kita landing pasal topik pertukaran terkejut. Mengejut. Macam tu. Surprise oleh PKR sendiri berkaitan dengan Nurul Izzah ditukar kepada Amir. Dia tukar peranan, tak tukar jawatan, betul? Ya, Aku tukar peranan saja. Ya, Jawatan betul. tak tukar. Ini first time. So aku rasa landing seperti itulah. All the best lah. All the best lah. Wish nak Pada- Amir. Sebenarnya aku orang yang keluar parti dalam minggu ni dan episod podcast lepas, kau Antara manggah orang lagi yang- bagi aku dengan syuk. Tu lah. Oh, last kali kau yang keluar statement, keluar. Aku ingat dia duduk sini sebagai aku yang masih dalam keadilan. Pakai baju selangor ke apa? Ya, macam tu lah. Episod tu pakai baju selangor. Time tu aku tak wake up sangat tau. Time tu aku kena hentam. Yelah, tapi Time last tu aku kat sini. Aku just bagi tahu cabaran bersama. so cabaran tu bersama dengan kau lah sekarang. Yes. Dia declare. So Dia you wish declare. bersama now? Aku rasa audience kita nak tahu. Dah tahu dah pun. Okay, first aku dah keluar PKR sebelum Raya Haji. Berapa bulan 20 ujung bulan Mei. Dan aku pun dah dengan rasminya telah pun menyertai parti bersama.
sebagai ahli biasa. Dan insyaAllah lah setakat nak jadi pacar tu boleh lah. Tolong baca lah. Aku pun sama. Aku jadi itu pembantu pacar kau boleh tak? Tak. Kau pa aku Cha. Okay. Dia kira aku yang masuk dewan tu. Okay. So tiga-tiga ni pun sama lah. So mati lah. Kita agak bias lah podcast ni. Tak adalah, tak bias lah. Kita masih lagi. Kita cuba. Okay, aku rasa even dalam sebelum kita join bersama pun, masa kita dalam PKR pun, Selain Jawab berdiri sebagai, kita cuba be natural. Apa? Spokesperson Selain Jawab. Okay, terus. Spokesperson mesti. Ambil spokesperson. Tak. Kita dua masa okay. kita dua melancarkan Selain Jawab ni, Betul. daripada tahun 2023, kita punya stand, kita tak pro kerajaan, kita tak pro PKR dalam kita punya ni. Kalau betul-betul lah tindakan Madani, kalau tindakan salah, kita akan kritik. And even selama ni pun sebelum wujud pemilihan PKR masa 2025 pun, kita pernah je kritik dasar kerajaan. Yes. So aku rasa kita akan stand dengan cara macam tu lah. Aku setuju. Tapi topik bersama ni kita tolak ke tepi lah. Tok Tanjung Malin jawab, kalau nak follow boleh follow lah. Mungkin Tanjung Malin jawab sebagai, ada opinion lain kan. Sebagai panel yang dah sign kontrak dengan Selain Jawab, aku sebenarnya setuju dengan view-view yang macam kita keep on neutral lah. I mean kalau benda baik kita sokong, kalau benda tak baik kita kritik lah. I mean itulah grassroots of orang kata gist of progressiveness. I mean macam kau jangan menjilat sangat lah. The gist of it is jangan jilat sangat. Bukan, aku betul kat yang kau cakap, jangan jilat. Itu ayat yang betul. Jangan jilat. Jilat sangat tu ada potensi nak jilat lagi tu. Jangan jilat sangat. Ada potensi nak jilat tu. Aku betul. Sorry. Okay, so kita landing like this. So kita pergi pada satu lagi berkaitan dengan riset. Aku ada art ni, aku pelak art. Aku minta maaf lah yang banyak komen berkaitan aku pelak. Aku tiap hari training sebenarnya untuk membetulkan art aku ni. Masa pakai YBM tu nampak kau punya pelak tu lain macam dia sebenarnya itu nervous kau tahu. Aku seorang. Dia sebenarnya tak semua orang pelat berani take challenge untuk kehadapan walaupun dia sedar dipelat dan dia sedar ramai orang maki dia. So aku rasa ini antara tokoh Selain Jawab yang berjaya Selain Jawab lahirkan lah. I mean macam kena maki ke apa ke tak apa, aku pelak. Okay, bagi aku lah pasal pelat lah, so kita masuk riset lah. Bagi aku tak fair untuk kau kritik orang yang pelat, sedangkan orang yang pelat tu pun dia ada idea dia. Even dalam Islam pun Nabi cakap jangan tengok pada orang yang bercakap, tengok apa yang dia cakap, tengok apa yang dia sampaikan. Kena dengan baju Kena dengan baju. aku baru nak sebut. Kena dengan baju. Mana kopiah kau? Tadi kau datang ada kopi. Okay, so bagi aku tak fair untuk adil orang yang pelat dengan kritikan yang agak personal. At least dia ada opinion daripada kita yang tak ada, yang daripada korang yang tak ada opinion, yang hanya mengikut, yang hanya jadi balaci. Dari segi value tu siapa lebih bernilai? Ni kira menjilat ke tak? Tak, dia menjilat hampir. Tapi tak, aku tak menjilat. Nampak macam nature. Aku tak menjilat. Sebab kalau Afiq tak bagi opinion, aku maki je. Sebab aku sebagai orang luar, aku kena definisi menjilat. Ni menjilat ke tak? Tak. Okay. Jangan Abi. Tak ada. Aku setuju point Amir. Tapi aku akan praktis setiap hari. Okay. Aku akan praktis setiap hari untuk improve dia aku. Dan thank you. Ada yang komen sangat positif tu. Actually yang komen kat bawah ada yang gelak-gelak. Dekat Selain Jawab, dekat Raf punya tu memang teruk aku kena lah. Aku tak nak baca lah. Cuba aku aku baca. Aku dah cakap sekarang. Kita orang baca. First aku bila tengok muka kau dengan muka Raf, pertama aku cakap gulak Fik, pandai-pandai kau lah. Dia punya nervous right. Dia bukan, aku nak buat yang terbaik, tapi starting aku dah kena. Aku ingat Aziz yang dulu. Aziz yang first dulu dalam podcast WBM selalu kena jam aku macam. Aku pas kat Fahan lah. So part yang English tu aku nak baca confident. Wah, aku cakap ada art banyak. Fahan, kau baca Fahan. Aku takut lagi marah orang kat aku ni. Tak ada, benda tu boleh develop. Yes. Tak ada semua orang tak ada lah tiba-tiba reti sebut apa semua. Biasalah tu. Syed Saddiq pelak huruf S okey je. Tapi dia handsome. Okay. That's another point. Aku tunggu Amir nak cakap. Tapi kau handsome kat Pi. Itu kira jilat. Itu kira jilat. Okay, dah enough. Ini. Kita pergi asal riset Hamzah ni. Aku macam tak notice pasal Hamzah punya pergerakan ni. Aku tahu aku hidup dalam bubble politik lain. Tapi aku cubalah explore tentang riset ni. Aku nampak pasal riset ni Abang Amir juga, abang tiri dia.
Oh. WhatsApp Yang buruk semua adik-beradik aku. Kau ramai adik-beradik lah, meh. Kau kena buat, aku rasa satu episod kan, salah silah keluarga. banyak bercabang. Kau kena pergi juga ke bawah PAS pun ada. Sebelum Pas ada. Akmal Saleh. Kau tak tahu pecahan PAS dengan Amanah tu ada berkait dengan keluarga dia. So Keluarga pasal Hamzah ni aku nak pergi lain ni. Oh, tu. Okay, sorry terbuka pula. Okay. Sorry. Okay. Aku nak pergi je ni. Okay. Hamzah nampak macam seorang yang bagi aku ada style dia. Karakter dia, speech dia, tak dinafikan tau. Walaupun speech dia jenis membakar-bakar, jenis speech orang politik yang standard, tapi dia ada karisma yang, if kau nampak dia, dia hampir sama dengan, kau nampak Isyamuddin, Betul. kau nampak KJ, kau nampak Muhyiddin, tak tahulah, tak nampak sangat ada karisma. Nampak Anwar Ibrahim, nampak Najib Razak, dia karisma yang hampir sama, dekat. Macam kau jumpa Azmi Ali tengah kedai makan, kau akan rasa macam vibe tu. Rasa vibe yang lain kalau kau jumpa Hamzah. Sebab aku pernah jumpa Abdullah depan lalu. Hamzah Hamzah. Lalu tak tinggi sangat pun dia. Bawah aku sikit. Bawah aku 176. Dia tak pasti 17 apa. Tapi cara dia jalan, cara dia bawa karakter dia, dia tegur. First nampak macam gangster. Second nampak macam orang yang kau tak boleh main tu. Macam kau jumpa tengok Zahid Hamidi. Itu pandangan aku first. Cuma aku tengok dari sudut politik, pandangan aku sebagai individu dia lah. Tapi aku tengok dari movement politik dia untuk buat riset ni, aku punya pandangan dia tidak plan dengan betul. Itu. That's why lah riset ni tidak ada sambutan sangat dan makin menjadi masalah. Tapi tak silap aku, masa riset tu dia launch kan, aku tak follow sangat, tapi aku tengok video-video launching semua lah. Dia ada angkat-angkat spanduk bahagian-bahagian apa semua kan, bahagian-bahagian bersatu semua. Dia launching kat UM tak aku? Ya betul. Kat apa tak kau punya dewan tu? Alumni UM. Tanyalah alumni kau ni, dua-dua ni alumni UM. Aku pun tak tahu dewan apa dah. Kau Dia bukan dewan dalam UM, luar UM, tapi sebelah UM lah. Oh, bukan dalam UM Bukan dalam UM Okay. tau. Itu PAU. Yelah, isunya aku rasa apa tujuan asalnya. Yelah, bila kau angkat-angkat spanduk yang, yelah kita banyak tengok pimpinan-pimpinan yang mengangkat spanduk yang ejaannya sama, fontnya sama. So aku rasa benda tu planted. So bila planted, aku rasa kau kena tengok tujuan asal riset tu apa. Beza dengan bersama ni, kau tak ada pun yang Rafizi pergi minta semua anggota-anggota regardless of anggota yang ramai paling masuk is dari PKR, which is survey atau statistik keluar. Tak ada pun yang dia pergi planted macam okay, ramai-ramai jom angkat spanduk, saya cabang sana, saya cabang sini. Nampak ramai. It's organic. Orang datang semua ada atas pagar, dia pergi PKR apa semua, it's organic. Tapi bila launching riset tu, kau tengok sini Hamzah, masa dia launch, ada beramai-ramai angkat spanduk, kami dari bahagian Larut, kami dari bahagian ini, kami dari bahagian ini. So bagi aku, bila benda tu nampak teratur tersusun macam tu, ia dirancang. So aku, based on pandangan aku, dia sebenarnya cuba untuk disrupt bersatu. Sebab bila kau angkat-angkat spanduk tu, maknanya riset kau bukannya riset politik Malaysia, kau cuba riset bersatu. So dari situ aku rasa dia cuba sampaikan message yang aku adalah generasi bersatu yang baru. Maknanya kita riset politik bersatu ni, kita buat something else. Mungkin berdua, mungkin bertiga, tak adalah. Tu macam punchline yang tak sampai. So dari situlah, aku rasa dari situ dia cuba untuk buat something daripada bersatu je. Dia tak ada benda besar pun. Contoh kalau tengok Rafizi launch bersama, apa yang dia bawa, politik baru, politik yang bebas daripada sentimen-sentimen lama daripada PKR yang dah rosak apa semua ni. Dia tak ada pun plan orang untuk bawa spanduk semua. Kami dari cabang Tanjung Malim, kami dari cabang, tak ada. Even MP yang datang pun dia macam tak apa, you duduk bawah, you just attend sebagai orang biasa, tapi thanks sebab menyokong. Dia tak ada pun you kena naik atas stage apa semua. Aku sebagai MC aku tahu. Dia memang tak minta pun. Maknanya beza dengan Hamzah, riset ni dia, aku rasa main aku tak tahu lah, main objektif dia adalah untuk disrupt bersatu. Cuma sekarang ni disrupt bersatu. Mengganggu, disrupt. Sorry. Bukan diserap. Mengganggu bersatu. So tapi way forward, macam kau cakap senyap. So aku pun tak tahu hala tuju dia apa. Mungkin dia nak buat parti lain, mungkin dia nak buat gerakan lain, ataupun dia nak buat move dalam bersatu, buat apa, aku tak tahu. So kau sebagai penganalisis politik bertaraf menteri, Janganlah. aku mengangkat dia, aku jilat dia sekarang ni. Aku tengah jilat Amir sekarang ni. Aku suka duduk kursi ni, aku suka lebih selesa duduk kursi ni sebenarnya. Okay.
Okay. Bukti lepas ni Afiq duduk situ, aku duduk sini. Aku Sebab kita orang dua-dua dah pernah duduk situ dan kita orang tak suka sangat lah. Ya. Dia macam sikit pinggang. Okay. Aku boleh space. Aku macam santai, boleh pusing-pusing. Okay. Boleh gerak-gerak. Settle man kita punya position. Okay, senang. Settle. So man, janganlah baca phone man. Nampak tak study. Bukan, aku nak ingat bila tarikh reset. Oh, aku ada sini. Bila tarikh reset? Tarikh reset ada umumkan pada 13 Februari. Tapi reset ni dia dibuat lepas dia gaduh kan? Dia Lepas dia gaduh. Okay, Lepas berapa? 13 Februari? Waktu dia pecat tu. So, kau nak aku bagi pandangan pasal reset? Tak, aku nak pergi pada sebelum tu lagi. Pecahan Bersatu. Sebelum wujudnya reset ni, pergaduhan yang ketara oleh Bersatu ni. Tak, berkecai. Berkecai. banyak pula nama parti. Sampai dah punchline. Aku tak sampai. Berdua bertiga tak sampai. Tak apa, dah berdua tiga tu aku tak confused. Tolong ajar kita orang buat punchline. Sampai sebelum tu. Okay, macam ni. Aku akan explain panjang. Tapi apa narrative shoot tadi, ada beberapa perkara yang kita kena kena tengok balik. Okay, before tu, Restu, fokus kamera kat Amir. Okay. Amir akan explain panjang. Okay. Pertama sekali, sebelum reset ni diwujudkan, berlaku konflik dalaman antara Camp Muhyiddin dan Camp Hamzah. Dalam Bersatu. Pertama sebabkan oleh Azmin lah. Sebabkan oleh Azmin. Bila mana kalau kau ingat masa Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu terakhir yang Hamzah ada, Hamzah cakap, saya adalah penyokong nombor 1 Tan Sri Muhyiddin. Masa tu kan? Itu sebelum dia pecat tu. Masa tu kan ada konflik masa mesyuarat tu kan? So there was a planted narrative yang dimainkan oleh Camp Azmin untuk kata Hamzah nak khianat Muhyiddin. Biasalah orang tua pantang dengan orang nak khianat ni. Yeah. So dia pun melakukan move demi move untuk kurangkan pengaruh Hamzah. But akhirnya dengan Lembaga Disiplin Bersatu memesyuarat, Hamzah ada langgar perlembagaan parti, aku tak ingat pasal apa. So Hamzah dipecat. Okay. Bila Hamzah dipecat, sebelum tu Wan Faisal dan siapa ideas? Wan Saiful Wanjan. Dua Wan ni lah, Wan Faisal, Wan Saiful Wanjan dah dipecat dulu. Dan beberapa orang-orang kanan Hamzah semua dah kena pancung. So tinggal Hamzah stand alone dalam Bersatu. Last move pancung Hamzah. So the next in line adalah Azmin lah. So the biggest benefit dalam isu ni adalah Azmin. The worst problem adalah Muhyiddin lah, sebab dia hilang geng Hamzah. Okay. So itu yang menyebabkan Hamzah dipecat dan menarik seramai mana ahli parlimen yang boleh. Tak silap aku ada 16 ahli parlimen Bersatu, termasuk Ketereh. Yes. Saya Panglima perang. Saya Panglima Angkatan Tentera. Ketereh pun sama Hamzah? Saya General Angkatan Tentera kan. Yang Ketereh lah. Langkawi yang tak pakai apa pun boleh. Banyak lagi lah. Lawyer paling bijak tu. Yang Sabah ke Sarawak, aku lupa Roning apa nama dia. Duduk sebelah. Ronan Kendi. Yes. Ronan Kendi naik presiden tau. Okay. So 16, tak silap aku 16 orang di Parlimen Bersatu menyertai gerakan Muhyiddin untuk Hamzah untuk keluar. So diorang launch reset ni pada 13 Februari. Reset ni matlamat dia satu je. Untuk selamatkan Bersatu daripada Muhyiddin. Itu betul apa kau cakap tadi. Dia bukan untuk reset Malaysia. Dia planted dia punya naratif, kita nak reset Malaysia, buat Malaysia baru. Hamzah dia ada keluarkan list dia punya idea apa semua, but totally nonsense lah. Orang nampak ni just another diversion of Bersatu je. Okay. Kedua, naratif yang dia mainkan ialah geng Hamzah dapat tahu Muhyiddin dengan Azmin deal untuk Bersatu balik pada PH. So diorang tak nak, so diorang keluar. So tu naratif yang dimainkan lah. Cikgu Bat main naratif ni, Wan Faisal main naratif ni. Okay, so tu naratif kedua. Yang ketiga yang kau kena faham ialah yang kau cakap tadi pasal yang angkat tu semua, dia sebenarnya bagi kesan pada Bersatu. Sebab seingat aku, katalah kita ambil Bersatu ada 120 bahagian lah aku boleh kata 2/3 daripada, sebab dia ada list aku tak ingat. Dia ada, aku boleh kata hampir lebih daripada separuh bahagian Bersatu
collapse tau. Sampai diorang kena tubuh jawatan kuasa penaja. Sebab dia, kesan dia ialah mana cabang pula, bahagian-bahagian yang pro pada Hamzah, semua isytihar, yang mana ketua-ketua bahagian semua isytihar keluar. And kurang bijaknya Muhyiddin ialah selepas dia pecat Hamzah, dia pecat pula ketua-ketua bahagian yang join reset. So lagilah Bersatu lost dia punya grassroots. Sampai Razi Jidin, orang Kelantan, jadi mereka macam pengerusi Bersatu Melaka. Sebab Melaka dah tak ada orang. Mas Amirati keluar. Mas Amirati memang kepala lah untuk Bersatu Melaka. Masjid Tanah. Amirati keluar, habis collapse Bersatu Melaka. Johor mungkin stand lah sebab Muhyiddin kat sana. Selangor stand sebab ada Azmin. Perak huyup. Pahang huyup. Kedah huyup. Okay. So, bila makin lama makin teruk macam ni, sampai PAS pun pilih Bersatu. Bersatu, orang tak ada, jentera tak ada, bising apa? Tu yang Azmin reply balik. Kita ada kualiti, kita ada jentera. Lepas tu PAS pun reply balik. Buktikan mana jentera kau. Sampai sekarang Azmin tak boleh buktikan. Faham tak? Dia punya kronologi. How daripada pertikaian antara Muhyiddin dengan Hamzah. Hamzah buat reset. Kononnya untuk to reset the Malaysian politics. But it's just another diversion of Bersatu. Which is berkecai. And then dia efek kepada grassroots Bersatu tu sekarang ni. Sebab sekarang ni, the latest one issue dalam Bersatu ialah PAS attack Bersatu. Bersatu tak ada grassroots. Macam mana kau nak buat kerja? Macam mana kau nak menang pilihan raya? Bersatu tak ada grassroots. So itu dia sebenarnya apa yang berlaku tentang isu reset lah. But for me, kesilapan Hamzah satu je. Which is, dia tak betul-betul plan. Okay. Dia terlalu gopoh apa? Ya, gopoh. Okay. Kau nak buat reset as a move. Mungkin dia nak tiru idea Ayuh Malaysia ke apa, aku tak tahulah. As a political move yang baru, reset. Tapi kau kena ada satu parti untuk kau bergerak. Kau nak tubuh parti baru, memang haram takkan dapat lah. Kan, sebab kau against kerajaan. Kau nak take over parti lain, kau kena deal dengan parti tu. Macam bersama Raf take over daripada Mr. Tan kan, Mr. Tan tu. Which is benda tu memang well planned. Compare dengan dia, gopoh, and now 13, okay, Hamzah umum 13 Jun dia nak tubuh parti baru. Dia 14 tu pengumuman khas dia. Bukan, Jun. Jun betul. 13 Jun dah silap aku. Hamzah kata okay, nanti 13 Jun ke 14 Jun Hamzah nak umum parti baru. Sampai sekarang kita tak tahu parti apa dia nak ambil. Kita kena tunggulah. Azmin pun beli dia. Sebab Azmin pun pilih kan. Rumah pun tak ada, banyak bunyi. Habis macam itulah. So kesilapan Hamzah satu je. Dengan dia punya geng. Dia tak well plan betul-betul. Macam mana Rafizi plan to take over bersama. So itu je lah mistake je. Tapi overall, adakah tindakan Hamzah tu salah? Bagi aku tak juga. Sebab kau fitnah, kau attack aku macam ni, kau pancung budak-budak aku, lagi aku nak buat apa? Takkan aku nak jilatkan balik? No. Hamzah despite of dia punya perangai, dia ada prinsip dia lah kot. Kan? Kalau dia kata benda tu A lah. So mungkin disebabkan apa yang berlaku dalam satu ni sampai dia kena pecat, apa option dia ada? Reset lah. To be fair kepada dia jugalah. Tapi kalau kau jadi Hamzah kan, kau tak rasa ke kalau macam, yelah, kau sendiri acknowledge yang mungkin plan dia kurang baik ataupun dia tak buat plan yang proper macam Afiq cakap. Kalau aku jadi Hamzah, aku tahu yang plan aku ataupun plan aku tak baik ataupun aku sebenarnya tak ada plan. Kau relax dulu lah. Walaupun budak-budak kau macam 2-1 tu kena gantung lah, kena buang lah apalah kan. Budak-budak dia bawah semua kena tekan. Kalau aku jadi dia, aku tak ada plan lagi ni. Aku relax dulu. Sebab masa Stay dalam tu, satu. Stay dalam satu. Dan masa tu tak silap aku, dia stick tu bangkang. Tak boleh. Tak boleh sebab Hamzah bukan, okay macam ni, bila kalau kau ingat balik kronologi dia, bila 2-1 tu kena pecat and berapa orang Hamzah kena pecat, memang nama Hamzah dah dipetik masuk ke lembaga disiplin. Di saat semua orang lembaga disiplin tu lah orang Muhyiddin dan orang Azmin, what option kau ada? Kau nak stay macam mana di saat kau dah tahu anytime kau akan kena pancung? Tapi dia dah ada naratif yang baik. Sebab dia cakap, dia announce tiba-tiba, dia cakap, oh akulah penyokong Muhyiddin nombor 1. Tu selepas dia budak-budak dia kena pecat kan? Belum. Tu belum. Selepas tu kena pecat. Faham. So, Okay, now make sense. Nak make sense kan? Apa option dia ada? Anytime kau akan kena pancung.
So Tapi ini tindakan terdesak lah, tapi terdesak dia pun dia agak gopoh lah. tapi bagi aku punya pandangan. Hamzah ni terpikir walaupun dia ada karisma dia tentu, tapi dia terpikir politician yang tak planning. Tipikal UMNO lama. Suka umum benda yang tak rasmi lagi. Kadang-kadang aku lupa Hamzah ni UMNO tu. So kan standard politician tua ni umum dulu buat kemudian. Aku akan masuk ni, aku akan masuk sana, aku akan tubuh ni. Umum dulu. Macam Tambun lah. Lebih kurang macam Tambun enggak Jadi umum dulu. Jadi macam Mahathir. Tak buat-buat ada pejuang. Tak umum. Tiba-tiba ada lepas tu. Pejuang. Dia umum waktu memang dah ada. So at least you do that. Aku nampak politician yang always planning ni macam Tun Dr. Mahathir. Sangat detail, sangat planning. Orang yang sangat planning ni aku macam smart lah. So Hamzah first dia kena belajar lah. Ni nasihat aku sebagai anak muda pada Hamzah. Gila aku umur 26 bagi nasihat kat Hamzah dulu. Pandangan ni pandangan aku ada kat Hamzah. Mungkin dia ramai kat kiri kanan dia suka menjilat dia. So aku ni tak menjilat dia. So aku beritahu lah. So first aku rasa apa yang dia kena buat stop jadi politician first. Kau kena buang atau pakai topi orang lain. Jangan pakai topi politician. Buang tu topi. Back jadi developer balik lah. Yeah. Dia dulu ni kontraktor. Lagi okay. So itu pandangan aku first. Sebab kenapa aku suruh dia buang topi politik? Sebab apabila kau buang topi tu, kau akan duduk atas topi yang sama rata dengan rakyat biasa. Dan kau boleh lihat dekat mana rakyat kisah tak kisah pasal kau. So yang rakyat tak pernah kisah pasal kau pun sebenarnya. Kau sendiri, syok-syok sendiri sama kau je. Datuk Seri Hamzah. Ramai dah penyokong-penyokong kita dah share, buat konten. Duduk dah bubble sendiri, syok sendiri. Yang sebar dalam grup WhatsApp bersatu larut. Lepas tu sebar dalam grup bahagian larut A pula. Maksud aku kat sini ialah dalam bubble sama. So itu dia kena elakkan, dia kena belajar. Dan aku mengejut satu benda aku nak pergi pasal Azmi Ali. Aku terkejut tak ada live dia punya ucapan tu. Ucapan apa? Waktu ceramah dia bersatu kat Melaka. Cuma lah tak ada live sebab dia tengah attack pass. Kalau kau tak go live tau, dekat situ ada satu orang je lah boleh tahu apa yang kau cakap. Mungkin dia harapkan orang record buat klip-klip semua tu. Sebab aku cari tak jumpa live dia. Dan aku percaya Azmi Ali ni sebagai timbalan Presiden PKR dan selaku bekas Menteri Besar Selangor dan bekas Menteri Ekonomi. At least bare minimum lah kau punya social media tu. Kalau buat live dah 300,000 tengok bare minimum aku letak. Walaupun Anwar Ibrahim buat 700 buat live. Tapi sayang tu, aku rasa Azmi Ali ni orang yang aku rasa macam waste talent. Bagi aku dia tak waste talent, dia salah step. Keting dia dah lari dengan dia. So tak lah. So apa kita harapkan dengan reset dia? Apa kita harapkan? Dia nak umur nak masuk Johor ni. Okay. Insider, okay macam ni. Satu lagi point yang aku terlepas. I think kita lupa untuk share ialah macam mana PAS mainkan peranan kat sini. Okay. Pasal isu reset. Okay. Masa awal-awal reset ini ditubuhkan pada Februari, PAS punya pendirian kata, okay, now Hamzah masih lagi Ketua Pembangkang. Okay. PAS akan sokong Hamzah sebagai Ketua Pembangkang. Dan Muhyiddin pun gunakan dia punya political bargain dengan IPR dia apa semua. Nego, restructure letak jawatan sebagai pengerusi PN, restructure balik dia jadi timbalan pengerusi. For the first time dalam sejarah politik Malaysia, orang downgrade daripada pengerusi PN pada timbalan pengerusi. So Dr. Sam jadi pengerusi PN dan Dr. Sam jadi Ketua Pembangkang sekarang. Di saat PAS dia rapat dengan Hamzah, bagi hope dekat Hamzah yang okay tak apa, it's okay. Muhyiddin tak nak kau tak apa, PAS kita PN akan bela kau. Sampai masa dia dah dapat jadi Ketua Pembangkang, Hamzah pun bye-bye. Nampak? Macam mana PAS punya game. So PAS sangat bijak lah lagi game ni. Ambil kesempatan lah. So if now kita tengok, katalah Reset masuk as a new party dalam PRN Johor. BN, tak masuk NLC lagi tapi aku sentuh sikit lah. PH, BN, PN, which is PAS, mungkin PAS dengan Bersatu. Reset bersama. Dah 5 juga lah, tak campur bebas-bebas lagi kan. Katalah tiba-tiba retak antara PAS dengan Bersatu, kau tak ada jentera, kau tak ada jentera, tiba-tiba masing-masing declare
bertanding sendiri-sendiri. Tambah lah. 6 je. Oh, jackpot. Dah macam Sabah. Macam mana reset nak bertahan? Dia ada satu tips to reset. Kau takkan menang, tapi kau boleh jadi second best ataupun third best. Sebab kau punya naratif awal adalah reset. Which is reset bersatu. Bersatu ni adalah ialah tujuan asal pembunuhan bersatu pun Ganti untuk UMNO. ganti UMNO. Hmm. So reset ni aku nampak market dia satu je. Ganti bersatu. Bukan. Kau dapatkan undi atas pagar orang Melayu totok. Bagi aku lah. Itu je Putra market ke apa? dia. Putra ke Petra? Parti yang Putra. suka buat naratif macam tu. Tapi tak berjaya. Tak berjaya. So aku rasa itu je option yang ada. Selain daripada kau dapatkan kerjasama dengan PAS. Sebab sekarang pun bersatu gaduh dengan PAS. So Okay. it's either kau stand alone sebagai reset. Kau cuba curi undi Melayu Progresif, which is kau takkan menang lah. Sebab dia pecah lah. Pecah banyak. Ataupun kau kerjasama dengan PAS, which is PAS pun akan pandang kau siapa. Mungkin ada tak ada jentera pun. So aku rasa memang macam kau cakap, back to basic. Dia memang plan yang tak ada plan. Okay, fair enough. Aku rasa kita landing kat sini dulu. So, selamat malam semua. Dan kita jumpa di episod Penutup dia akan macam datang. cerita seram lah. Bye.